Kau makan. Aku jadi kuat bila aku makan dia punya period. Bila kau makan period, kau jadi kuat. Baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uli wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, jadi alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Azza wa Jalla, mana pada hari ini kita sekali lagi dijodohkan dengan izin Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan dengan berkat kita dikumpulkan ni, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita, dan yang paling penting adalah dikurniakan syifa buat kita semualah daripada segi zahir dan batin, insya-Allah. Jadi apa-apa yang jadi jangan pandang belakang. Jadi kita sekarang tengah buat live, jadi pada yang baru masuk, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi kita ambil sedikit pembelajaran daripada kisah akak ni, mudah-mudahan kita juga dijauhkan daripada terkena gangguan jin ni lah. Okey, baik. Jadi kita dah dengar sedikit cerita apa yang akak ni ceritakan. Dia terkena gangguan ni balik bila dia makan ikan apa tadi? Patin. Ikan patin. Sebelum ni akak ni tak pernah tahu. Dan sebelum ni saya merawat pun saya tak dapat kesan yang beliau ni terkena mungkin santau. Jadi bila dia cerita macam ni, barulah kita tahu yang dia terkena santau. Jadi akak ni sebelum ni merawat, alhamdulillah akak bagi tahu tadi 99.9% okey. Dan ayah pun gembira. Jadi kita tak tahu apa-apa, tiba-tiba makan ikan apa tadi? Ikan patin. Ikan patin. Bila akak ni makan ikan patin, secara automatik dia jadi tekak, dia jadi gatal. Lepas tu tekak dia jadi batuk atau tajam. Lepas tu sampai meninggalkan kesan ada urat. Biasanya kalau kes macam ni, biasanya terkena santau. Oh, alam lah. Sebab dia, kalau orang yang dia terkena santau ni, dia ada kesan dia. Jadi kesan dia akan kena balik apabila dia makan benda-benda yang tajam, dia makan benda-benda yang gatal, contohnya rebung, contohnya nenas, yang menjadikan santau, ibu santau ataupun racun santau tu aktif. Santau ni ada yang dia hantar melalui banyak perkara lah, angin, ada yang dia hantar dengan menggunakan khidmat jin untuk buat santau tu. Ibu santau tu dibuat oleh jin-jin, dia masukkan sesuatu perkara yang tak baik lah dalam tubuh. Jadi kita cuba tengok, kita cuba rungkai masalah yang berlaku pada akak. Betul akak ada mimpi apa kak yang tadi akak cerita tadi? Lepas akak makan ikan patin tu, ada mimpi apa? Saya mimpi pendarahan, keluar terlalu Keluar banyak. darah. Masa mimpi tu esoknya saya period. Saya hari pertama tu selalunya banyak, tapi dia keluar sikit. Okey. Hari kedua banyak, hari ketiga dah habis darah dah. Tu mimpi tu dalam keadaan sedar pun sama? Yang mimpi tu, saya mimpi memang keluar banyak lah. Habis dah dekat dalam mimpi. Masa hari yang betul dia saya period tu, keluar sikit. Faham? Baik. Jadi selalunya 7 hari lah saya period ni. Hari ketiga tu dah stop. Okey, baik. Jadi kenapa? Okey, ni cerita dia kenapa kan? Kenapa bila kita kena gangguan ni, Allahumma salli ala Muhammad, kenapa bila kita kena gangguan dia jadi kitaran kita dia jadi tersekat kan? Sebab apa? Okey, sebabnya persoalan dia kenapa dia jadi macam tu, sebab dia nak kumpulkan satu perkara yang kotor supaya tak keluar daripada badan, supaya dia dapat makan. Okey. Jadi jin ni tujuan dia masuk dalam tubuh badan manusia ni, tujuan dia adalah biasanya dia nak makan lah.
makan sesuatu benda yang kotor. Jadi penyakit ni dia akan tertumpu pada bahagian perut, sebab perut adalah tumpuan bagi penyakit. Jadi kalau seorang wanita dia turun darah ataupun dia keluar darah yang keluar tu adalah darah kotor kan. Jadi jantung kita ni, kalau dalam sistem sains, jantung kita akan produce darah yang baru supaya badan kita dapat darah yang fresh. Jadi yang kotor tu keluar. Kalau lelaki pula dengan bekam dengan buat Allahumma salli ala Muhammad, dengan pergi derma darah supaya darah kotor tu dikeluarkan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, bila darah kotor tak keluar, dia akan jadi satu benda yang racun yang boleh menjadi makan bagi jin tu lah. Okey. Jadi kita cuba tengok lah. Sebab abang ni ada mengadu yang bahawasanya bila akak ni dah start makan ikan ke kacang tu, dia start aktif balik. Lepas tu dia jadi kerasukan, kata harimau dan sebagainya. Kita cuba rungkaikan masalah apa yang berlaku. Kita cuba puan buka tapak tangan, letak atas paha. Jadi siapa yang tengok ni pun juga boleh buka tapak tangan macam ni, letak atas paha. Dengar bacaan saya ni. Okey. Jadi pada yang baru masuk, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, tekan button like dan tekan button share. Mudah-mudahan kawan-kawan kita dapat manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Khadam murab, khadam jasad, khadam maqam rijal ghaib. Wahai bangsa jin yang berdamping dalam tubuh pada hamba Allah ni, siapa kamu, apa urusan kamu dalam tubuh ni? Kalau kau ada kaitan dengan saka-baka keturunan dia ataupun jin nasab yang menjaga nasab keturunan dia, aku arahkan kamu, aku perintahkan kamu berkumpul di tapak tangan kanan dia. Getarkan jari jemari sebelah kanan. Tapi kalau kalian ada kaitan dengan unsur sihir, santau, al-ain, hasad, aku arahkan kamu, aku perintahkan kamu berkumpul di tapak tangan kiri, getarkan jari jemari sebelah kiri. Jangan kau berselindung di sebalik tubuh ni. Kalau kau ingkar, bacaan yang aku baca ni akan jadi sakit, panas membakar buat kamu, wahai bangsa jin. Baik, kalau kita tengok sekarang ni, tangan dia ada tindak balas, ada getaran pada tangan kiri dia. Getarkan jari jemari. Kalau tak, bacaan yang aku baca ni akan jadi sakit. Diberkati dengan berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Abang mau sama? Allahumma inni ahtadtu bidarbillah tulu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah. Getarkan jari jemari dia. Babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Kalau kau bertuan dan kau dihantar untuk tujuan sihir, genggam tangan kiri dia. Kalau tak, bacaan ni akan sakit bagi kamu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adakah sebab dia makan ikan ke kacang tu yang membuatkan kau aktif? Kalau benar, genggam tangan kiri dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maknanya dia makan tu memang menyebabkan benda tu aktif lah. Sebab tadi saya tanya kan, genggam kan? Dia genggam. Baik. Wahai jin yang berdamping dengan tubuh ni, apa yang kau nak dengan tubuh dia? Siapa kau, apa urusan kau ni? Siapa kau ni? Kalau kau nak bercakap dengan aku, gunakan kotak suara dia untuk bercakap. Siapa kau, apa urusan kau ni? Yang mengganggu keluarga ni. Apa kau nak dengan dia? Kalau tak, baca ni sakit bagi kamu. Tangan kanan tak ada? Ada juga? Sikit. Baik. Wahai jin sihir yang berdamping dalam tubuh ni, siapa kau ni? Apa yang kau nak dengan dia ni? Gunakan kotak suara dia untuk bercakap. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihas-sihru inna Allaha sayubtilu. Siapa kau, dah apa urusan kau ganggu keluarga ni? Apa yang kau nak keluarga ni? Yang katanya ada harimau, yang katanya ada sesuatu dalam tubuh ni.
Innallaha sayubtilu. Yang katanya ada nenek. Mana nenek tu? Siapa kau ni? Innallaha sayubtilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Siapa kau ni? Siapa kau ni yang duduk dalam tubuh ni? Wahai jinsi yang duduk dalam tubuh ni. Apa kau nak dengan tubuh ni? Siapa kau, apa urusan kau? Angkat kepala dia pandang saya. Siapa kau, apa urusan kau? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qaulin. Gunakan kotak suara dia untuk bercakap. Sebelum ni saya dengar kamu lantang bercakap dengan suami dia. Dan jin ni cuba buat kucak-kacir lah, cuba nak memisahkan. Sebelum ni yang saya ingat, akak ni pernah disukai oleh seseorang. Memang kan? Yang saya ingat sebelum ni, dia pernah disukai oleh seseorang. Disebabkan seseorang tu tak mendapat memiliki dia, menjadi sebab dia buat perkara-perkara yang batil ni. Okey? Siapa kat dalam tubuh ni? Siapa kau ni? Apa urusan kau ni dengan dia ni? Kau siapa ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ma'syaral jin. Siapa kau ni? Saya tak faham. Siapa kau ni? Apa urusan kau? Apa yang kau nak dengan hamba Allah ni? Dia dah masuk dah, dia dah hadir. Sound clear. Siapa kau ni? Apa kau nak dengan tubuh ni? Apa urusan kau dengan dia? Apa urusan kau dengan dia ni? Apa urusan kau dengan dia ni? Apa yang kau nak dengan dia? Ini biasa kalau macam ni harimau lah. Kau ada tuan? Dia angguk. Boleh cakap? Ada yang boleh cakap dalam ni? Kau nak jumpa yang boleh cakap? Nenek. Mana nenek? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sudah, dia dah bersilap pula dah. Assalamualaikum. Ya ma'syaral jin. Assalamualaikum. 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 Siapa kamu? Apa urusan kamu ni? Guna tu kotak suara dia. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qaulin. Siapa kau ni? Apa urusan kau? Waalaikumsalam. Siapa kau? Apa urusan kau ni? Pandang sini. Kau nak apa dengan dia? Kau nak apa dengan dia? Kau nak apa dengan dia? Aku nak musnahkan keluarga dia. Kenapa kau nak musnahkan keluarga dia? Seluruh keturunannya. Aku tak dengar. Kenapa kau nak musnahkan dia? Apa salah dia? Apa salah dia sampai kau nak musnahkan dia? Apa salah dia sampai kau nak musnahkan dia? Apa salah dia sampai kau nak musnahkan dia? Dia salah apa pada kau? Pandang sini. Sebab apa kau nak musnah? Kau nak musnahkan siapa sebenarnya? Kau nak musnahkan siapa sebenarnya? Kau nak musnahkan siapa sebenarnya? Nak musnahkan dia? Seluruh keturunan dia. Sebab apa kau nak musnahkan seluruh keturunannya? Benci dengan dia.
Sebab apa kenapa kau benci dengan seluruh keturunan dia? Apa salah mereka? Apa salah mereka ni? Apa salah mereka? Apa salah keturunan mereka dengan kamu sampai kau nak hancurkan keturunan dia ni? Sebab apa? Kamu ni seorang pendekar ke? Nampak gaya tangan kamu buka silat ni? Dia ni selalu dia ada juga? Dia selalu masuk juga? Ada. Pandang sini. Pandang sini. Pandang sini. Sebab apa kau nak hancurkan seluruh keturunan dia? Sebab apa kau nak hancurkan seluruh keturunan dia? Dendam sebab? Dendam sebab? Dendam sebab apa? Dendam sebab apa? Dendam mesti bersebab. Jadi pada yang tengok ni, komen dekat ruangan komen, hadiahkan surah Al-Fatihah buat akak ni. Mudah-mudahan memberi kekuatan buat akak ni. Aku suruh diorang doa, aku suruh diorang baca surah Al-Fatihah. Masaklah kau, sakitlah kau. Dia marah kan, dia marah. Kalau orang-orang ni ada dalam ni 500 mata memandang baca doa untuk dia, hadiahkan surah Al-Fatihah untuk dia. Kau ni siapa? Kau ni sihir juga ke? Kau ketua ke ni? Kau nak hancurkan keturunan dia juga? Aku disuruh. Kau suruh apa? Aku disuruh. Disuruh oleh siapa? Tuhan. Untuk buat apa? Hancurkan, musnahkan dia dan keturunan dia. Sebab? Baik. Apa je yang kau dah berjaya buat? Apa je yang sahaja yang kau dah berjaya buat pada dia dan keturunan dia? Aku dah pisahkan adik-beradik dia. Kau dah pecah belahkan adik-beradik dia? Mak dia dah mati. Mak dia dah mati. Lagi? Suami anak-anak sakit. Suami dan anak-anak sakit. Kaki ni ada kaitan dengan kamu tak? Kau buat kaki dia juga ke? Ada kaitan ke dengan kau ni? Ada kaitan dengan kalian juga ke? Kalian menyusahkan kerja dia sehingga kan isterinya kena hantar dia bekerja? Kalian juga yang buat? Mata dia lari pun kau buat? Abang tak boleh nampak fokus kan? Maknanya kalau kanta tu dah 50%. Daripada 100 tu abang nampak 80% ke abang nampak? Maknanya abang nampak 50-50. Maknanya dulu kalau kanta kita 100 mana kita boleh nampak jelas. Sekarang ni berapa persen agak-agak? Bawah 50%. Jadi abang ni pun mata dia tak nampak. Ini benda ni berlaku selepas abang berkahwin dengan isteri Lepas saya sakit koma tu 3 bulan. Lepas koma. Abang ni pernah 3 bulan pernah koma. Jadi jin ni dia dihantar untuk hancurkan keluarga ni. Mungkin sebab dendam. Tuan dia mungkin dendam. Sebab akak ni pernah diminati oleh orang sebelum ni. Jadi mungkin disebabkan cinta itu tidak dibalas. Lalu tak tahulah apa yang berlaku seterusnya. Sehingga kan dia menyusahkan keluarga ni. Dan memang berlaku dah sekarang ni. Keluarga dia jadi berpecah belah. Dan ibunya pun telah meninggal dunia. Dan suami dia sekarang ni kaki sakit. Macam tak boleh nak pijak. Bila dia pijak dia rasa nak tumbang. Dia macam tak balance.
Dia jadi macam tak balance. Sebab sehingga kan kalau nak pergi kerja sekarang, akak ni kena hantar. Lepas tu pandangan mata juga macam kita nampak jelas kan, tanpa pakai spek. Macam abang ni, dia dah kurang 50% pandangan dia. Boleh share ke ni? Boleh. Silakan. Saya berubat di Pandan Indah. Tempat saya di Pandan Indah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Mana pergi ni? Betul ke kau yang buat kaki suami dia ni? Sebab apa ni kau buat ni? Betul tak apa yang aku cakap tadi? Ada kaitan cinta yang tidak terbalas. Cinta yang tidak berbalas. Disebabkan cinta yang tidak berbalas. Disebabkan cinta yang tidak berbalas. Ya Allah, kalaulah jin ini ingkar, ya Allah, kalaulah jin ini zalim, maka ya Allah, dengan keberkatan wangian kasuri yang mana dipanggil sebagai wangian syurga dan sebaik-baik wangian, dan dia adalah wangian sunnah yang mana disukai oleh para malaikat dan dibenci oleh jin, maka dengan berkat wangian yang dipakai ni ya Allah, lemahkan mereka. Dan ditambah pula dengan berkat selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wahai jin, angkatkan kepalamu. Wahai jin, angkatkan kepalamu. Angkatkan kepala kamu. Sakit. 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 Kau sakit. Kau tak boleh dengan kasturi. Kau lemah dengan kasturi. Lalu tak bagi dia pakai kasturi. Jadi amalan dia kat rumah. Ada dia pakai tu. Baik. Akak ni mungkin dia bekas dia terkena santau tau. Sebab bila dia makan ikan patin tadi, dia terus aktif benda tu. Kau asalnya kau dihantar kan untuk buat santau kan. Gunakan kotak suara dia. Kau asalnya dihantar untuk buat santau kan. Santau apa yang kau dihantar untuk buat ni? Hantar jin. Aku hantar jin. Kau hantar jin? Bukan kau hantar santau. Bukan kau letak racun santau dalam tubuh dia. Kau proses sesuatu dan kau suruh jin tu bawa balik santau. Aku udah bagi makan. Bagi makan? Mungkin dulu dia pernah kot terima makanan kot daripada orang. Mungkin waktu tu abang belum berkahwin lagi kot kan dia. Abang naikkan sikit mic tu sampai atas. Tolak ke atas. Saya tolak dekat atas. Naikkan dia ataupun tinggi lagi. Maknanya kau pernah bagi dia melalui makan. Pernah termakan kan. Sebab saya sebelum ni saya merawat dah akak ni, tapi saya tak tahu pula yang dia tak dapat kesan. Sebab sebelum ni dia terkena gangguan jin yang macam ni. Kita tak dapat kesan yang bahawasanya dia terkena melalui santau makan. Sebab biasanya orang terkena santau makan ni, dia tak boleh makan dia tak boleh makan benda-benda yang tajam, benda-benda yang berbisa gatal, contohnya rebung, ataupun nenas, ataupun ada ikan-ikan yang dia tak boleh makan, ataupun ada sayur-sayur dia tak boleh makan, yang menyebabkan bila dia makan aktif balik benda tu. Jadi bilalah dia termakan, start tu dia batuk dan dia tahu, dan dia Allah Ta'ala tunjukkan dia kan, melalui daripada live ataupun video ustaz-ustaz lain, Ustaz Edika kalau tak silap, yang mana Ustaz Edika bagi tahu yang bahawasanya menjadi aktifnya sihir tersebut ataupun orang yang terkena sihir ni tidak boleh dielak. Kalau boleh elakkan makan ikan patin ataupun ikan benda-benda yang berbisa, contohnya ikan pari dan sebagainya. Jadi bila dia makan dia akan jadi aktif.
Dia makan tu jadi aktif kan racun tu kan. Dia memanggil kalian datang untuk masuk dalam tubuh dia kan. Ada nenek dalam ni. Nenek tu siapa? Dia juga. Mana nenek tu? Nenek tu siapa? Aku juga. Kau juga? Kau menyamar jadi nenek? Ha? Kera Monyet pun siapa? Kau juga? Kau menyamar jadi monyet juga? satu je sebenarnya. Kau banyak? Ada banyak. Kau ada banyak? Habis yang monyet tu siapa? Kau juga? Kau juga ke kumpulan kau? Kumpulan aku. Siapa yang ketua? Aku. Kau ketua? Ni apa? Harimau. Kau harimau lah? Ke kau pendekar ni? Pendekar ke harimau? Kau jenis apa ni? Aku boleh bertukar macam-macam. Kau boleh bertukar macam-macam? Kau ni macam-macam lah. Baik. Apa je racun yang kau dah bawa masuk dalam tubuh dia? Aku nak tahulah kenapa kumpulan kalian ni suka sangat sekat. Kenapa boleh jadi masalah kurangnya darah bila haid tu? Sebab apa? Tak dengar apa dia? Aku makan. Kau makan. Aku jadi kuat bila aku makan dia punya period. Bila kau makan period, kau jadi kuat. Baik. Dah tanya dah tadi. Kalau tanya siapa yang suruh buat sihir tu, dia bagi tahu dia ada tuan lah. Dia dihantar untuk buat kerja ni. Jadi macam tu lah. Kenapa darah kotor tu bila orang terkena gangguan, darah kotor dia tak keluar ataupun sikit. Jadi jin ni yang makan. Sebab jin ni suka makan perkara-perkara yang kotor. Okey. Jadi kalau kita datang bulan dan sebagainya, basuhlah pad tu sebaik-baiknya, uruskan sebaik-baiknya. Jangan biarkan macam tu sebab dia akan jadi makanan bagi jin. Jin bila makan dia akan jadi kuat. Dia akan, bukan dia kuat, dia akan jadi bertenaga. Dia akan jadi fresh. Betul tak? Jadi kat dalam tubuh dia, kalau kau duduk dalam darah dia, apa je yang kau buat? Betul tak kau jalan laju dalam darah dia? Jadi jin ni Nabi kita beritahu dia masuk dalam tubuh manusia, dia berjalan laju seperti arus elektrik. Jadi siapa yang tahu pasal apa ni, bab-bab santau tadi tu, boleh komen lah tentang apa yang pantang larang yang boleh dielakkan untuk santau. Yang saya bagi tahu tadi adalah kalau boleh tulis lah, moga-moga orang-orang lain dapat manfaat. Yang pertama adalah benda-benda yang berbentuk makanan yang memberi gatal. Lepas tu yang benda yang apa ni tajam, contohnya macam nanas, rebung, Berjala. makanan yang berjala, Sayur berjala. sayur yang berjala. Lepas tu ikan-ikan yang tertentu. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah juga, dengan asbab tu juga yang mana akak ni tahu yang bahawasanya hari ni barulah dia tahu yang dia terkena santau melalui makan. Sebab santau tu bila dah dibuang dia akan aktif balik kalau kita makan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Okey. Jadi siapa yang ada waktu saya sebut tadi boleh tulis supaya orang lain pun juga dapat manfaat. Baik. Jadi apa je yang kamu dah buat dalam tubuh dia? Apa lagi? Okey, pada anak dia tu kau buat apa? Kacau bagi sakit. Tapi memang anak selalu sakit lah. Ni baru. Buat hal? Anak buat hal pun dia. Anak keluar. Anak buat hal pun kau juga? Aku bagi anak dia keluar masuk hospital. Kau bagi anak dia keluar masuk hospital? Aku bagi anak dia sakit. Anak umur berapa orang? Yang ada berapa orang? Sebelum 6. Yang kecil tu. 2 orang je? 2 orang. Yang 2 tahun tu baru semput-semput dia tu. Yang selalu masuk hospital dua-dua? Sekarang ni yang nombor 2 lah, yang musuh. Yang hari tu demam sampai 4 hari. Tak keluar-keluar. Bila masuk laki ke? Laki. Masuk maghrib je dia panas. Masuk maghrib je panas. Demam dia naik Kau buat apa kalau untuk demam tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah video iklan yang mana kita nak bagi tahu rawatan alternatif Al-Fatih ada keluarkan 2 produk asas. Yang pertama adalah wangian kasturi syifa dan yang kedua adalah
daun gelenggang yang mana melengkapi antara satu sama lain, yang mana wangian kasuri ini disebutkan ianya adalah wangian sunnah, disukai oleh para malaikat dan dibenci oleh bangsa jin. So kita boleh amalkan, dia menjadi asbab benteng daripada terkena gangguan jin. Kalau ada sesuatu dalam tubuh, dia akan keluar lah, sebab wangian tersebut adalah wangian syurga. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah sabun daun gelenggang, yang mana baik untuk kulit. Daun gelenggang ni sangat famous khusus untuk orang yang ada masalah gatal-gatal pada kulit, orang yang ada masalah eczema dan sebagainya, khusus untuk kulit. Dan dia menjadi sebab juga menghancurkan segala perkara-perkara yang batil, bisa-bisa sihir, santau dan sebagainya. Okey, so yang nak dapatkan dua produk daripada kita ni, insya-Allah, so boleh tengok di semua platform media sosial yang kita ada. So apa lagi boleh dapatkan sekarang. Tapi sebelum tu kita sambung tengok balik video yang tadi. Untuk demam tu kau buat apa dekat dia? Kalau budak-budak tu kau nak kasih dia demam, kau buat apa? Kau duduk je dekat-dekat dengan dia Gatal-gatal badan. supaya panas Sebab jin diciptakan daripada api, jadi kita boleh rasa energi dia. Terus sekarang kita buka aircon kan. Kita buka aircon 16. Tadi okey sejuk. Tapi bila kehadiran dia ni, kita akan rasa energi kita berubah. Kita akan rasa suhu panas tu di sini. Baik. Tahu tak suami dia marah kau ni, geram dengan kau ni? Sampai bila kau nak buat kerja ni? Tahu tak kau dah menyusahkan semua orang, kau dah menyusahkan semua ahli keluarga dia. Akak ni adik-beradik dia berpecah belah, suami dia tak boleh jalan, tak stabil kaki, pandangan mata 50% ke bawah, dan suami dia pernah koma, anak dia ulang-alik masuk hospital. Kau tahu tak kau buat ni? Memang itu yang aku nak. Bukankah memang itu yang kau disuruh? Asalnya sebab cinta tidak dibalas. Betul? Kerana cinta ni jadi perjudian yang macam ni. Okey? Jadi doakan akak ni, doakan abang ni, doakan anak dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi balik kekuatan pada abang ni, nikmat pada kaki dia supaya dia boleh jalan seperti biasa. Dan Allah Ta'ala berikan penglihatan yang jelas balik pada dia, malah lebih jelas daripada sebelum ni. Dan akak ni dikurniakan kesembuhan, dibersihkan daripada tubuh dia, daripada benda-benda yang batil ni. Dan anak dia sentiasa dijaga, dilindungi, dan menjadi anak yang soleh dan solehah, insya-Allah. Wahai jin, sampai bila kau nak buat kerja ni? Sampai bila kau nak terus berkhidmat dengan Tuhan kau ni? Sampai bila kau nak terus buat kerja ni? Tak malu ke? Apa yang kamu nak jawab nanti bila mana kamu duduk di hadapan Allah? Ni baru manusia kamu jumpa, kamu telah tertunduk, tak mampu angkat kepala, tak mampu nak angkat kepala. Macam mana kamu nak jumpa dengan Allah Ta'ala nanti? Apa amalan yang kamu nak bawa nanti? Berjumpa dengan Allah. Apa amalan yang kamu nak bawa kalau bertemu dengan Allah nanti? Dulu-dulu pernah sakit teruk keluar hospital, tapi doktor kata tak ada sakit apa. Ada doktor suruh cari perawat yang doktor-doktor sekarang pun dah banyak belajar perubatan Islam lah. Dia dah ambil cakna tentang perubatan Islam. Sebab kebanyakan ada yang ke hospital tu tak dapat detect sakit apa. Sebab dia akan jadi bakteria. Nanti kejap-kejap dia hilang. Dia akan hilang. Benda ni pelik lah. Contohnya macam kanser. Kanser juga ni dia related, berkait juga dengan gangguan cyst, fibroid, thyroid. Okay? Sampai bila kau nak buat kerja ni? Sampai bila kau nak kena buat pekerjaan ini? Sampai dia musnah. Tapi kau tak mampu nak musnahkan semua. Kau kena ingat tu, sesungguhnya mati bukan dengan tangan kamu, tetapi mati tu dah ditakdirkan sejak dia tak diciptakan lagi. Jadi dah ditakdirkan tarikh kematian dia. Boleh? Aku lepaskan kau bertuan kau nak. Dan aku janji dengan kau, Tuhan kau takkan dapat cari kau lagi.
duduklah kau, berhijrahlah kau kat tempat yang lebih baik. Kami semua doakan kamu. Boleh? Tak payah buat kerja ni lagi dah. Sebab kerja yang kamu buat ni sia-sia. Untuk ambil jawab, kalau sakit kulit ada kaitan dengan jin kan? Boleh jadi ada kaitan dengan jin. Contohnya macam eczema. Kalau eczema ni, anak-anak kita terkena eczema, biasanya jin tu pattern berbentuk binatang yang melata. Contohnya ular, ataupun contohnya dia buaya dan sebagainya. Jadi bila kita kena gatal-gatal eczema kan, keluar air bisa kan. Bila keluar air bisa tu makanan dia jilat. Sebab tu bila kita bubuh ubat, sapu ubat, dia tak kering. Sebab dia berkait dengan gangguan. Biasa kita kena pakai penawar-penawar kampung lah. Contohnya macam daun bidara kita tumbuk, ataupun daun gelenggang, daun kayu kemun hitam, kita sapu. Supaya bila kita sapu tu menjadi sebab yang jin tu tak jilat. Bila tak jilat, dia akan jadi kering, sembuh. Okey? Macam contohnya daun gelenggang yang saya buat sabun tu kan. Yang tu untuk tawarkan santau, untuk tawarkan tersebut pula, untuk tawarkan benda-benda yang tak elok tu lah. Selain daripada tu, dia merawat masalah kulit. Okey, baik. Kau masih lagi nak buat kerja ni ke? Sampai bila-bila? Aku penjarakan kau supaya kau tak payah buat kerja ni lagi. Boleh? Aku penjarakan kau sebab kau dah terlampau-melampau. Dah banyak kali dah kau buat dia, tak serik-serik lagi. Hari ni aku penjarakan kau. Boleh? Penjarakan dia bang. Bunuh ke tu? Habis lah. Suami dia suruh bunuh. Macam mana? Suami dia dah geram dengan kau ni. Sebab kau tak sudah-sudah, tak berhenti-berhenti lagi. Kau tak berhenti-berhenti lagi daripada buat kerja ni. Okay? Ya Allah, hancurkan segala racun santau yang ada, ibu-ibu santau yang ada dalam tubuh ni, yang pernah dia termakan, ya Allah, dengan berkat. Wa sakhartan nara li Ibrahim alaihi salam wa is yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradu ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura fasabbinna wansurna wa sakhil lana hazal bah kama sakhartal bahra li Musa alaihi salam. Ya Allah, sebagaimana Engkau pernah tundukkan lautan kepada Nabi Allah Musa AS, maka tundukkan laut ini untuk kami. Yang mana yang membawa maksud, kalaulah sihir ini dihantar melalui unsur makanan, ataupun dihantar melalui unsur air, ataupun cecair yang masuk dalam tubuh dia Allah, maka dengan berkat Nabi Allah Musa AS, hancurkan ibu bagi segala ibu santau tu dengan berkat. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Keluar melalui mulut dengan berkat Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram. Ready pun saya nak keluarkan ibu santau tu. Doakan kan. Ya Allah, wa sakharatan nara li Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana ya Allah Kau pernah tundukkan api kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, maka tundukkan unsur api ni untuk kami ya Allah. Yang mana jin ini menyebabkan menjadi sebab bagi anak dia selalu demam, menjadi sebab bagi akak ni selalu panas tubuh, berkumpul di perut. Hancurkan ya Allah dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Baik, maknanya memang dia pernah terkena melalui makan, lepas tu ada unsur panas pada dia, api, menyebabkan dia jadi marah, kadang marah tak tentu pasal. Ready kak Yang ni benda-benda yang berbisa dengan racun, dengan gatal. Wa sakhartal jibala wal hadida li Daud alaihi salam. Ya Allah, sebagaimana Engkau pernah tundukkan gunung ganan dan besi kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, maka tundukkanlah ia untuk kami. Membawa maksud, kalaulah sihir ini mereka buat guna unsur tanah ataupun unsur-unsur hutan,
Contohnya makanan-makanan yang datang daripada hutan, benda yang bisa dan racun, ataupun unsur-unsur besi ya Allah, unsur-unsur besi yang dimasukkan dicampur untuk buat ibu santau. Maka pada saat ini hancurkan ya Allah dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Allah makana min nikmatin faminallah. Keluar dari mulut. Ini semua ibu-ibu santau yang datang daripada dia proses melalui perkara-perkara yang gatal, perkara-perkara yang tajam. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Jadi itu antara kelebihan antara kelebihan. Yang tadi tu saya baca ayat dan saya baca terjemah dia sekali. Wa sakhartan nar li Ibrahim alaihissalam. Maksudnya sebagaimana ya Allah kau pernah tundukkan api kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maka tundukkan ianya untuk kami. Wa sakhartal jibala wal hadida li Daud alaihissalam. Ya Allah sebagaimana kau pernah tundukkan gunung ganang dan besi kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, maka tundukkan ianya untuk kami. Wa sakharta riha wasyayatin wal jinna li Sulaiman alaihissalam. Dan ya Allah sebagaimana kau pernah tundukkan angin, jin, syaitan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, maka tundukkanlah ia untuk kami. Maka sihir juga boleh dihantar melalui unsur angin. Dan ya Allah, santan juga ada yang dihantar melalui unsur angin. Dan ya Allah, terjadinya medium untuk komplitkan mediumnya sihir ni ya Allah, pasti menggunakan medium air, medium angin. Sebagaimana api nak hidup, bila dihidupkan kena ada unsur angin. Maka pada saat ini hancurkan ya Allah angin-angin yang batil tu dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Maka pada saat ini ya Allah, cukuplah keempat-empat unsur sihir tadi. Cukuplah keempat-empat unsur yang datang daripada air, termakan, terminum, yang datang daripada unsur api, yang datang daripada unsur besi dan tanah, yang datang daripada unsur air. Maka pada saat ini berkumpul semua sekali di perut dia, naik ke dada, keluar melalui mulut dengan berkat wasakhillana kulla bahru laka fil ardi was sama wal mulki wal malaku wa bakhrad dunya wa bakhrul akhirah. Lautan dunia maupun lautan akhirat. Wasakhallana kulla syai'an man biyadihi malakutu kulli syai'. Ready puan Saya nak pegang semua ni dengan izin Allah. Kaf ha ya ain sad. Naik ke dada. Yang aku pegang ni satu yang besar ya Allah. Kaf ha ya ain sad. Lali mulut dia. Kaf ha ya ain sad. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jin wal insi wal ghairihim min sa'iril mahlukat min basharin aw syaitan, yang datang daripada kalangan syaitan, ukrush, aw sultan, penguasa, aw waswas, bisikan waswas, faradun nadarahum fintikas, tolaklah pandangan mereka hingga terbalik, wa qulubahum fi waswa, dan jadikan hati mereka dalam keraguan, wa aydiyahum fi iflah, dan jadikan setiap usaha mereka sia-sia, wa bikahminar rijli ila sila fi sahli yaqta wala fi jabali qadimiyati alfi la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Semua sekali. Aku tak nak tinggal sikit pun racun-racun santau yang ada dalam tubuh ni. Seluruhnya ya Allah, keluarkan semua yang menjadi bahan yang bagi aktif bagi racun santau ni atau ibu santau ni dengan berkat. Binastadarat kama stadaratil malaika bimadinatir rasul bila khandakin wala surri kulli qadri maqdir wa hadri wa hazru min jami'i syurur. Tatarasna billah Tatarasna billah
tatarafna billah min aduwina wa aduwillah min saki arshillah ila qa'i ardillah ila qa'i ardillah bimiyati alfi lepaskan ikatan tu ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Sila'atuhu la tanqati'u bimiyati alfi. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Baik semua sekali. Dengan berkat surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul kat ikatan yang terikat di luar tubuh dia. Kalau masih lagi terikat di luar tubuh dia dengan tukang yang buat sihir tu ya Allah, ataupun terikat dengan apa-apa barang yang terikat pada tukang sihir tu, maka putuskan ya Allah, hancurkan dengan berkat azimatuhu la tarjaku bimiyati alfi. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Semua sekali. Bismillahi babuna, bismillah itu adalah pintu kami. Tabaraka haitanuna, surah Al-Mulk itu adalah dinding kami. Yasin saqfuna, Yasin itu adalah atap kami. Kaf ha ya ain sad kifayatuna. Hamim ain sin qaf himayatuna. Fasayfikahumullahu was-sami'ul alim. Fasayfikahumullahu wa huwas sami'ul alim. Fasayfikahumullahu wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada sulbi dia. Bismillahi syafi. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Ini yang terkait dengan anak-anak dia ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardh wa la fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah, yang ni yang terkait dengan suami dia pula ya Allah. Nahnu fika nafillah. Kami berada di bawah naungan perlindungan Allah yang berkait dengan kaki suami dia ya Allah. Nahnu fika nafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami berada di bawah naungan perlindungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berkait dengan mata suami dia pula. Nahnu fika nafi Qur'anil azim. Kami berada di bawah naungan perlindungan Al-Quran yang agung. Yang berkait dengan seluruh tubuh suami dia. Nahnu fika nafi bismillahirrahmanirrahim. Kami berlindung di bawah naungan perlindungan bismillahirrahmanirrahim. Seluruhnya keluar daripada tubuh dia. Ukrush ya adu Allah. Bawa semua sarang-sarang kau, jangan kau ganggu umatnya Rasulullah. Khusus yang duduk dalam tubuh suami dia, aku tahu kumpulan-kumpulan kau juga. Bawa semua sekali keluar daripada tubuh ni. Bawa semua sekali keluar daripada jasad ni. Sebelum baca ayat seterusnya dibacakan. Bawa keluar semua dalam tubuh dia yang berada pada tubuh suami dia, kaki dia yang menjadi sebab tak dapat nak memijak dengan stabil. Unsurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najina minal qaumiz zalimin. Wa hab lana rihan thayyibatan kama ya fi ilmi wa syurha alaina min khazaini rahmatik. Wahmilna bihamlal karamati ma salamati wal afiyati fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana ma'arahati likulubina wa abadalina wa salamati wal afiti fid dini wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa mis'ala wujuhi a'daina wa ansahum ala makalatihim
fala yastati'una al-mudhiya wala maji'a ilaina. Dengan berkat surah Yasin ya Allah. Ukrush, abang nak mutara. Amin. Walau nasha'u latamasna ala a'yuni fastabakus sirata fa'anna yubsirun. Walau nasha'u lamasahnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Semua sekali yang berkait dengan keluarga dia, dengan adik-beradik dia yang menjadi kacau bilau. Yasin Al-Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Ikat jin ya Allah, kunci adalah penjara dia ya Allah kat tempat yang sepatutnya dengan berkat. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Ada kat tempat yang sepatutnya ya Allah, seluruhnya. Keluarlah kau dan kumpulan kau semua sekali dan racun-racun bisa yang kau letak. Dengan berkat doa yang Nabi baca bila Nabi berperang di perang Badar, Nabi ambil pasir, Nabi baca syahatil wujuh. Nabi lempar pada pihak musuh. Syahatil wujuh. Syahatil wujuh. Wa natil khujulil hayyul qayyum wa qad haba man khamala zulma. Tasin Mim Hamim Ain Sin Qaf marajal bahra liyataqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan. Pada 7 semua makam dia, 7 sukma dia. Keluar Hamim yang pertama, Hamim yang kedua, Hamim yang ketiga, Hamim yang keempat, Hamim yang kelima, Hamim yang keenam, dan yang terakhir Hamim. ثم الأمر وجاء النصف علينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Seluruhnya. Nahnu fika nafillah alfu alfi la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qulubina khusyirat, ke hati dia ya Allah. Alfu alfi la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aktafina nusyrat, pada bahu dia. Alfu alfi la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ru'usina nusibat, kepala dia Allah. Alfu alfi la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahulu bainana wa baina saati su'i idza khadarat. Semuanya, seluruhnya. Alfu alfi la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darat bina suran kama darat bi madinatir rasul. Awalaysa allazi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. La hayyun, la qadirun, semuanya. La basirun, la muridun, la mutakallimun, bihaqqi la ilaha illallah. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillahi Allahu akbar.
Ni lagi banyak benda hari tu. Puan nak air? Ada buat air? Orang tak buat air sekejap. Cari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan air ini sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai penghancur bagi ikatan simpul buhulan, bisa-bisa sihir, bisa-bisa santai dengan berkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadarihil azim. Pulihkan semua ya Allah dalam darah ya Allah, dengan keberkatan selawat syifa ya Allah, dengan keberkatan baginda Nabi yang dipanggil sebagai Ainu Syifa diri kepada kesembuhan. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ya bang, benar ya Luna. Selawat 3 kali habiskan tu. Jadi akak ni, abang ni dia tak boleh jalan. Dia bukan tak boleh jalan, abang ni boleh jalan, cumanya dia punya balance tu tak stabil, tak balance. Jadi mata pun tak nampak, nak pergi kerja pun akak ni kena hantarkan. Masya-Allah. Jadi inilah yang berlaku, gangguan jin. Bukan mainan, benda ni perkara yang betul-betul. Jadi bila pergi hospital kadang tak dapat detect sebab ianya berkait dengan gangguan jin. Benda-benda macam ni berkait dengan gangguan jin, sebab tu menjadi sebab yang tak boleh detect. Jadi tadi kita dah didedahkan, kita dah diberi kefahaman yang bahawasanya kenapa orang yang kena gangguan ni kitaran haid dia tidak teratur, dia jadi tak turun darah. Okey, disebabkan jin tu makan lah benda-benda tak elok dalam tubuh dia, dalam darah dia. Okey. Jadi disebabkan perkara-perkara itulah yang sebabkan dia tak turun darah, sebab biasanya dia akan jadi penyakit pada perut lah, sebab perut adalah tumpuan bagi penyakit. Sebab tu. Jadi sekarang ni kita pulihkan balik rohani dia, roh dia dengan apa ni? Kasturi. Puan buka telapak tangan. Dah, boleh ni lah. Jin tu saya dah ikat dia. Biarkan dia. Penjarakan dia. Mengganggu je kan. Asyik-asyik dia ganggu, tak habis-habis dia ganggu. Okey, puan buka telapak tangan. So nanti puan kena selalu rajin-rajin amal kasturi lah, sebab dia akan menjadi sebab menjadi benteng bagi roh kita, dia kuatkan roh kita. Betul lakar bentuk lam alif macam ni. Okey? Jadi pakai tak masa merawat? Ya, tapi dah habis lah. Lakar bentuk lam alif. Cara dia lakar bentuk lam alif. Kemudian kita bacakan bacaan Bismillah 5. Kita baca sama-sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i
wa huwas samiul alim. Tiup. Lepas doa, ya Allah, asbab wangian kasuri ni jadikan sebagai benteng untukku di dalam dan di luar tubuhku. Letak kat hidung, tarik nafas. Waktu tarik nafas tu baca ya hayyu, hembus baca ya qayyum. Baru sapu muka, kepala. So jin ni dia lemah dengan apa ni, wangian-wangian kasturi. Dia menjadi sebab kuatkan roh. Sebab bila kita kerap bau kasturi ni, dia kuatkan roh kita. Bila roh kita kuat, susah benda tu nak masuk. Jadi kita baca doa penutup lah, mudah-mudahan jadi benteng. Kita baca tanda tangan. Alfu alfi la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qulubina khusyirat. Tiup. Sapu kat hati kita. Okey. Doa balik. Alfu alfi la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aktafina nusyirat. Tiup kat tapak tangan. Okay, sapu kat bahu. Alfu alfi la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ru'usina nusibat. Alfu alfi la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahulu bainana wa baina sa'ati su'i idza khadara. Okey, hala kat tapak tangan kita ke depan. Maksudnya kita buat benteng di bahagian depan. Kita ada tangan balik. Alfu alfi la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daras bina suran kama daras bi Madinatir Rasul. Kita buat pusingan 1, 2, 3. Maksudnya bacaan yang kita baca tu dia menjadi lingkaran bagi kita lah. So abang boleh amal lah. Kalau abang baca Bismillah 5, abang buat tangan macam ni, isyarat tangan. Jadi Bismillah 5 yang kita baca tu dia akan jadi benteng. Dia akan jadi seperti bulatan tadi tu. Ni. Kita tutup bacaan ni dengan berkat. Subhana mal aljama kullama mutamarradi bi katrati wa ata ilmuhu bima fi barrihi wa bahri. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.